Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذن وكي ولام كي ولام الجهود وحتى wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Baik, perbincangan masih dalam bab fa'il. Jadi kita berhenti pada kata musannif wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i. Dan fa'il mudhari' itu ialah fa'il yang ada di awalnya, fa'il yang ada di awalnya salah satu daripada huruf-huruf tambahan yang empat. Salah satu daripada huruf-huruf tambahan yang empat, yang mana menghimpunkan allati yajma'uha qauluka anaitu, yang mana menghimpunkan keempat-empat huruf tambahan tu oleh perkataan kamu anaitu, iaitu hamzah, nun, ya dan juga ta. Maknanya fa'il mudhari' di awal dia tu ada salah satu daripada huruf-huruf ni, dan syarat dia huruf-huruf ni mestilah huruf-huruf tambahan, bukan huruf asal. Sebab di sana ada kalimat-kalimat yang bermula dengan huruf nun juga, bermula dengan huruf hamzah, bermula dengan huruf ya dan bermula dengan huruf ta, tapi dia huruf asal, jadi dia bukan fa'il mudhari'. Contohnya kalimah naqala, kalimah naqala, ayat baik tak apa. Naqala, tafala, ya isa, akala. Jadi ini mula dengan huruf hamzah, mula dengan huruf ya, mula dengan huruf ta dan mula dengan huruf nun. Tapi kalimah-kalimah ni yang bermula dengan keempat-empat huruf ni, keempat-empat huruf ni bukan huruf zaidah. Boleh faham? Dia syarat dia mestilah huruf tu huruf zaidah. Nanti kita akan tengok apa ni fa'il mudhari'. Masalah Sayyidina Muhammad. Ya'kulu ataupun naqtulu, tadribu, ansuru. Baik, ini fa'il mudhari'. Dia bermula dengan huruf ya, dia bermula dengan huruf nun, bermula dengan huruf ta dan bermula dengan huruf hamzah. Dan huruf-huruf ni semuanya zaidah, tambahan. Faham? Ada syarat-syarat dia mestilah hurufnya huruf zaidah. Sebab tu huruf-huruf ni, sebab tu fa'il ni bukan fa'il mudhari'. Sebab walaupun dia bermula dengan salah satu daripada empat huruf yang disebutkan, tapi huruf tu bukan huruf tambahan. Jadi ini fa'il, bukan fa'il mudhari', fa'il madhi. Ini fa'il madhi contoh
huruf-huruf ni bermula dengan salah satu pada huruf daripada huruf tu, dan dia merupakan huruf tambahan. Itu maksud dia wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda zawaidil arba'i allati yajma'uha qauluka anaitu, allati yajma'uha qauluka anaitu. Tuan-tuan nak kenal fi'il mudhari' lah. Salah satunya fi'il tersebut alamat dia menerima beberapa huruf, yang mana huruf-huruf ni hanya tertentu ataupun hanya masuk ke atas fi'il mudhari'. Contohnya kalimah sin, ataupun saufa, ataupun lam, lan, lamma. Jadi huruf-huruf ni dia hanya masuk atas fi'il mudhari'. Kita tak sebut saufa darabtu. Tak sebut yang tu. Saufa hanya masuk atas fi'il mudhari'. Jadi bila kita dapat kenal lah bila ada huruf-huruf tu. Tu alamat nak kenal fi'il mudhari'. Maknanya qabuluhu ba'dul huruf kasin wa saufa wa lam wa lan dan seumpamanya. Lepas tu dia dimulai dengan salah satu daripada 4 huruf ni, anaitu. Dengan syarat huruf-huruf ni merupakan huruf tambahan. Dengan syarat huruf-huruf ni merupakan huruf tambahan, ataupun kita sebut huruf zaidah. Kemudian apa hukum fi'il mudhari'? Kata musannif lagi, wa huwa marfu'un abadan. Wa huwa, dan ia fi'il mudhari' itu marfu'un abadan, dirafa'kan selama-lamanya. Sampai bila ke rafa'? Marfu'un abadan hatta yadkhula. Sehingga. Ini sehingga masuk atasnya, atas fi'il mudhari' nasibun au jazimun, sehingga masuk ke atas fi'il mudhari' itu amil nasab ataupun amil jazam. Maknanya faham dekat sini, selagi mana tidak dimasuki fi'il mudhari' itu tidak dimasuki amil nasab ataupun amil jazam, maka fi'il mudhari' tersebut dia kekal dalam keadaan rafa', menjadi marfu'. Okey. Jadi sebelum ni pun kita dah sebut fi'il mudhari' kebanyakan fi'il mabni. Hukum asal dia al-bina. Jadi fi'il ni kebanyakannya mabni. Fi'il amar mabni, fi'il fi'il madhi mabni. Yang mu'rab hanya fi'il mudhari'. Itu pun selama mana tidak berhubung dengan fi'il mudhari' nun niswah dan juga nun taukid. Jadi bila berhubung nun niswah dan nun taukid, fi'il mudhari' tersebut mabni. Jadi fahamnya daripada kita faham daripada sini, fi'il mudhari' terbahagi kepada 2 keadaan, mabni dan juga mu'rab. Mabni dan juga mu'rab. Jadi ahwal al-mudhari' kita bahagikan kepada 2. Mabni dan mu'rab. Dan mabni ada 2, sama ada mabni ala sukun dan mabni ala fathi. Mabni ala sukun idza ittasala bihi nunu an-niswah, dan mabni ala al-fathi idza ittasala bihi nun at-taukid. Boleh. Jadi fi'il mudhari' ada 2 keadaan, mabni dan juga mu'rab. Mabni dan juga mu'rab. Bila dia mabni, bila berhubung dengan nun niswah, dan bila berhubung dengan nun taukid. Beza antara berhubung dengan nun niswah dengan nun taukid ni, apabila berhubung dengan nun niswah dia mabni ala sukun. Bila berhubung dengan nun taukid mabni ala
alal fathi. Misalnya ya na. Ini nun, nama dia nun niswah. Okey. Contoh la adribanna. Ini ketika berhubung dengan nun taukid ataupun la adriban, nun taukid sakilah ataupun khafifah. Baik. Dan keadaan yang kedua bagi fa'il mudhari' iaitu mu'rab. Mu'rab bila tak berhubung dengan nun taukid, bila tak berhubung dengan nun niswah, maka pada ketika tu dia mu'rab. Dan ketika mu'rab ada tiga keadaan. Ketika mu'rab ada tiga keadaan. Jadi al-fi'lu al-mudhari' idza lam yattasil bihi nunu niswah wala nun al-taukid yakunu marfu'an idza tajarrada anin nasibi wal jazimi, wa mansuban idza dakhala alaihi nasibun, wa majzuman idza dakhala alaihi jazimun. Jadi ada tiga keadaan. Ketika mu'rab sama ada marfu' ataupun mansub ataupun majzum. Jadi fa'il mudhari' yang mu'rab iaitu fa'il mudhari' yang tak berhubung dengan nun taukid dan nun niswah. Dan fa'il mudhari' apabila tidak berhubung dengan nun niswah dan juga nun taukid, maka fa'il mudhari' itu sama ada dia marfu', yakunu marfu'an ataupun mansuban ataupun majzuman. Bila marfu'? Apabila tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Nanti kita akan mengaji apa dia amil nasab, apa dia amil jazam. Dan dia mansub apabila masuk amil nasab. Dan majzum dijazamkan apabila masuk amil jazam. Contohnya lan azhab, lan adhaba. Di sini ada amil nasab. Lam azhab. Ya, biar. No. Ini amil jazam. Nah, ini keadaan tidak berhubung dengan sesuatu. Adhabu. Jadi ketika tidak ada amil jazam ataupun amil nasab di depan dia, maka pada ketika tu fa'il mudhari' itu kita kata marfu'. Masuk amil nasab, mansub. Tapi masuk alamat nasab dia fathah. Masuk amil jazam, alamat jazam dia sukun. Tapi kalau dia minal amsilatil khamsah, maka alamat jazam dia hazaf nun. Yang ni pun hazaf nun. Tengok keadaan lah. Cuma ni alamat nasab, alamat jazam.
Dah ini ahwal fa'il mudhari'. Jelas ha? Jelas. Okey, ni padam. Baik. Kemudian kata musannif rahimahullah, fan nawasibu asyaratun. Jadi tadi dalam matan tadi kata musannif rahimahullah, fa'il mudhari' itu marfu'. Marfu' selama-lama. Maknanya tak berubah langsung ke? Tak. Sehinggalah masuk amil nasab, masuk amil jazam. Jadi matan selepas dia ni nak sebut pula apa itu amil jazam, apa itu amil nasab dan apa itu amil jazam. Lalu kata musannif, fan nawasibu asyaratun. Bermula amil nasab itu 10. Wahiyaan, walan, wa idzan, wa kai, wala mukai, wala muljuhud, wa hatta wal jawab bil fa'i wal wawi wa au. Jadi amil nasab ada 10. Ini kalau mengaji nanti kitab-kitab yang lain dia ada sebutlah khilaf berkenaan dengan membilang sebenarnya yang mana kalimat-kalimat yang betul menasabkan. Tapi kita ambil yang ni dulu, fan nawasibu asyaratun. Jadi apa ni amil nasab? Amil nasab tu ada 10. Dan 10 tu apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah ni lah. 10 ni. Dan 10 ni pula dalam amil yang 10 ni, amil nasab yang 10, dia terbahagi kepada 2. Terbahagi kepada 2. Maknanya bukan semua amil yang ada dalam ni dia sendiri menasabkan fa'il mudhari'. Faham? Ada sebahagian amil tu sendiri, kalimat tu sendiri dia bertindak menasabkan fa'il mudhari'. Faham? Dan ada sebahagiannya bukan dia, tapi an yang dihazafkan, ditakdirkan lah. Baik, jadi kita bahagi kepada 2. Ma nawasibul mudhari' kan, nawasibu al mudhari' ma yansibu bi nafsihi. Yang kedua, ma yansibu bi an mutmarah. Jadi nawasib fa'il mudhari' ni kita bahagikan kepada 2. Ada kalimat-kalimat ni, huruf-huruf ni dia sendiri menasabkan fa'il mudhari'. Dan ada bukan dia, tapi ada an yang ditakdirkan. Contoh bagi nampak perkataan an uridu an usafira. Uridu, kita baca uridu kan, maknanya fa'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya, maka ketika rafa' dengan beralamatkan dhammah kan. Kemudian fa'il mudhari' yang tak berhubung di akhirnya sesuatu masuk amil nasab, maka nasab dengan fathah. Nasab dengan fathah. Nampak beza kan? Sini tidak ada amil belakang dia, tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam,
Tapi usafir belakang dia ada amil nasab, iaitu an. Disebabkan tu dia jadi mansub. Jadi yang ni disebut sebagai amil, disebut sebagai amil. Yang terkesan dengan dia disebut sebagai ma'mul. Istilah lah. Yang bagi kesan disebut amil, dan yang dapat kesan tu disebut sebagai ma'mul. Jadi persoalan dia, adakah an ini yang sendiri memberi kesan, dia sendiri yang menasabkan, adakah dia sendiri yang memberi kesan nasab, ataupun yang lain? Dalam masalah ni, an sendiri yang memberi kesan ataupun jadi amil menasabkan usafir. Faham? Ada kalimat bukan dia, tapi ada an yang ditakdirkan. Contohnya, ji'tu li'ata'allam. Ji'tu li'ata'allama. Faham? Jadi zahir dia kat sini seolah-olah lam ni sendiri yang jadi amil menasabkan fa'il mudhari'. Faham tak? Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya ada an. Sebenarnya ada an dia macam ni. Ji'tu li'an. Li'an ata'allama. Tapi an ni tak ada dah. Faham? Dia ditakdirkan sahaja. Dan ditakdirkan tu sama ada secara wajib ataupun secara harus, jawaz. Boleh faham? Itu maksud dia ma yansibu bi nafsihi, maknanya kalimat tu sendiri yang menasabkan ma yansibu bi an mudmarah, dan apa yang menasabkan dengan an yang disembunyikan. Dan disembunyikan tu pula sama ada harus disembunyikan, maknanya dia boleh nak zahirkan ataupun tidak zahirkan, ataupun wajib disembunyikan, maknanya memang tidak boleh dizahirkan. Ada dua keadaan. Di sini ada dua keadaan. Jawazan dan wujuban. Apa yang menasabkan bi an mutmarah secara jawaz saja, maknanya dia boleh zahirkan an tersebut ataupun boleh sembunyikan, dua-dua boleh. Ataupun memang dia wajib sembunyikan an tersebut, tidak boleh dizahirkan. Maknanya kalau dizahirkan salah, mengikut kaedah salah. Baik, jadi apakah kalimat yang menasabkan dengan sendiri? Jadi yang menasabkan dengan sendiri ada 4. Yarhamkallah. Yang pertama an, yang kedua lan, yang ketiga izan, dan yang keempat kai. Jadi ini keempat huruf yang menasabkan dengan sendiri. Maknanya kalimat ni sendiri yang menasabkan fa'il mudhari' selepas dia. Okey. An dinamakan apa? Dinamakan fa'il apa? Fa'il dah. Dinamakan huruf harfu harfu nasbin wa masdarin. Wastiqbalin.
Macam okey. Jadi an dinamakan sebagai harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin. Kenapa dinamakan harfu nasbin? Kerana an menasabkan fa'il mudhari' selepas dia, maka dinamakan harfu nasbin. Ini orang panggil sebab penamaan lah. Dan juga harfu masdarin, kerana an dan fa'il selepas dia boleh ditukar menjadi masdar, dan dia menunjukkan kepada istiqbal, masa akan datang, dinamakan harf istiqbal. Contoh, uridu an ajlisa. Uridu an ajlisa. Jadi an dia menasabkan fa'il mudhari' selepas dia, sebab tu dinamakan harfu nasbin. Dan an dan fa'il boleh ditukarkan jadi masdar, boleh ditakwilkan jadi masdar. Kita akan takwilkan jadi uridu al julusa. Itu dinamakan harfu masdar. Uridu al julusa. Jadi an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin maf'ulun bihi bagi uridu. Itu an. Wassalam Muhammad. Ini salah satu huruf masdar. Ada berapa lagi huruf masdar? Apa? Ingat ke? Mirul, masdar apa? Lima apa? Lau, kai, ma, an, anna. Santai. Lima huruf masdar lah. Jadi ada lima-lima ni kita boleh tukar lah selepas dia tu jadi masdar. Contohlah kita kata a'malu kama amilta. Kita akan tukar ma dengan amilta ni jadi masdar, akan jadi a'malu ka amalika. Faham? Contohnya apa lagi? Ini contoh ma. Waditu lau zur tanah, akan jadi waditu ziyarataka, masuk dia. Ataupun anna. Apa dia contoh anna? Balaghani annaka mujtahidun, ai balaghani ijtihaduka. Habis satu an. Yang kedua lan. Lan juga dinamakan harfu nasbin wa masdarin was istiqbalin. Samalah, sama dengan apa ni, bukan. Harfu nasbin wa nafyin, masdarin dah. Harfu nasbin wa nafyin.
Yang lain tu sama dengan atas, cuma dia ada nafi. Maknanya lan dia bagi faedah nafi. Dia menafikan makna fi'il mudhari' selepas dia. Contohnya lan lan azhab. Lan azhaba ma'ak. Ini aku tidak akan pergi bersama kamu. Dan juga dia menunjukkan istiqbal, masa akan datang. Aku tidak akan pergi bersama kamu. Lan apa lagi? Bolehlah lan usafir ataupun lan buatlah ni. Dan dia bagi faedah, dia menasakkan fi'il selepas dia dan dia menafikan makna fi'il selepas dia, dan juga dia makna tersebut menunjukkan makna yang akan datang, istiqbal. Kemudian izan. Izan disebut sebagai harfu nasbin wa jawab. Sebut sebagai harfu nasbin wa jawab. Izan sebab dinamakan harfu nasbin sebab dia menasakkan fi'il mudhari' selepas dia. Dinamakan harfu jawab sebab dia menyahut. Sebagai yang kata satu kalimah ataupun satu huruf yang digunakan untuk menyahut perkataan yang telah disebut sebelum tu. Faham? Contohnya ada sahabat kita beritahu dia nak ziarah kita. Azuruka ghadan. Aku akan ziarah kamu esok. Jadi kita sahut apa yang dia cakap tu, idzan ukrimak. Nak terjemah dia jadi, ataupun kalau macam tu, aku akan muliakan kamu. Jadi dia sebenarnya sahut, dia menyahut apa yang disebut oleh sebelum tu. Tapi ada syarat lah. Ada syarat, antum boleh tengok dalam kitab Tuhfatu As-Saniyah. Ada tiga syarat. Syarat yang pertama, dia berada di awal jumlah. Antakuna idzan fi sadri jumlatil jawab. Maknanya kalau sahabat kita kata azuruka ghadan, lepas tu kita sahut apa yang dia cakap tu, kita mulakan dengan idzan ukrimaka. Waktu ni dia mansub. Idzan ukrimaka. Tapi kalau dia datangkan dengan kalimat yang lain sebelum izan, maknanya dia tak mulakan dengan izan di awal jumlah, dia sebut wallahi inni ukri muka. Faham? Kalau wallahi saja tak apa, kosam, itu dimaafkan. Itu istisna lah, dikecualikan. Tapi dia datang pula inni tak jadi ukri maka dah, ini ukri muka. Faham? Dia syarat dia mestilah ini izan ukri muka. Jadi izan ni tak menasakkan dah, sebab dia tidak berada di awal jumlah jawab. Tapi dia berada dia berada selepas kalimah yang lain. Ni ada kalimah lain. Ada kalimah yang lain, inni. Sebab wallah ni tak apa, dia tak menjejaskan. Kalau dia ada di awal pun sebelum izan, dia tak menjejaskan. Izan masih lagi menasabkan fi'il mudhari' selepas dia. Dia ada beberapa kalimat lah. Kalau dia ada sebelum izan tapi dia tak menjejaskan amal izan tu. Amalan dia menasabkan fi'il mudhari' selepas dia. Boleh faham? Lepas tu syarat dia lagi, syarat yang kedua, an yakuna al-fi'lul mudhari' tu alladhi ba'da idzan dalan 'ala al-istiqbal. Fi'il mudhari' yang ada selepas izan tu menunjukkan atas masa akan datang. Faham? Bukan sekarang. Kalau menunjukkan atas masa sekarang, dia tak menasakkan. Boleh? Contoh ulama bagi apa? Apa contoh dia? Kawan kita ni cakap sesuatu apa semua, lepas tu kita kata idzan azunnuka sadiqan. Kawan kata anak uhibbuk, atau aku cintakan
kamu, aku kasihkan kamu. Lepas tu ana pun cakap, ana sahut, izan azunnuka sadiqan. Azunnu ni sekarang ke akan datang? Sekarang. Dia sahut, dia kata, jadi aku sangka, perasaan aku kata, kamu kuatnya kamu ni benar, orang yang benar pada dakwa kamu, cintakan aku. Faham? Jadi azunnu benda yang berlaku sekarang, bukan benda yang berlaku akan datang. Syarat dia fi'il mudhari' itu mestilah makna dia menunjuk pada masa akan datang. Barulah dia boleh dimasukkan dengan izan. Kalau tidak, dia tidak masuk. Lepas tu sekarang ni kita kata azunnu bukan azunna. Faham? Faham lagi? Iman? Sikit lagi. Sikit lagi je lah. Nak ulang sekali lagi. Jadi ada orang bagi tahu kat hantar, ada muslimat mai, dia cakap kat hantar, dia kata dia suka kat hantar. Andanya dia kata ana uhibbuk. Jadi hantar pun bila dengar macam tu, hantar mesej lah, ngaji dah kan. Dalam mesej ni tulis sekali dengan apa, baris-baris semua tulis. Jadi waktu tu hantar nak tulis tu, hantar tak boleh tulis nasab, hantar tak boleh tulis izan azunnaki ya kan. Izan azunnaki sadiqatan, tukar habis semua. Jadi waktu tu hantar tak boleh nasabkan dia. Sebab apa nasab? Sebab syarat izan ni nak menasabkan fi'il mudhari' selepas dia, fi'il mudhari' tu mestilah makna dia pada masa akan datang, menunjukkan masa yang akan datang. Contoh yang pertama ana bagi tadi, ada orang datang nak ziarah ana, dia kata aku akan ziarah kamu esok. Lepas tu apa ana jawab? Idzan ukrimaka. Perbuatan ikram dah berlaku ke belum? Tak. Ikram tu akan berlaku esok. Faham tak? Jadi makna dia tu tak berlaku sekarang, makna dia akan berlaku esok. Itu syarat dia. Tapi sekarang ni perkataan idzan azunnuki sadiqatan berlaku esok ke berlaku sekarang? Berlaku sekarang. Maknanya aku kira apa yang kamu cakap ni kamu benar, kamu betul. Jadi bila fi'il mudhari' ni makna dia berlaku sekarang, maka dia tidak mansub. Faham? Dia marfu', dia tak jadi, tak cukup syarat. Jadi izan nak menasabkan fi'il mudhari' selepas dia ada syarat. Yang pertama, izan tu duduk di awal jumlah jawab. Yang kedua, fi'il mudhari' selepas dia makna dia menunjukkan bukan berlaku sekarang, maknanya berlaku pada masa akan datang. Dan yang ketiga, dia tidak silap tak tadi kan? Ini izan, betul ya? Syarat ketiga dia tidak difasalkan. Ini izan, ini azun, ini ukrimuka. Tadi silap kita letak ini izan. Syarat dia, syarat yang ketiga, wa musalla sayyidina Muhammad, tidak diceraikan antara izan dan fi'il mudhari' selepas dia dengan fasil, dengan satu penceraian. Dengan satu penceraian. Kalau diceraikan, contoh izan inni ukri muka, dia tak menasabkan dah, dia tidak lagi menasabkan. Sebab apa? Sebab ada penceraian antara izan dan antara ukri muka ni ada penceraian. Dia mesti izan terus, tak ada yang ni. Faham syarat dia? Kecuali kalau penceraian tu qasam, izan wallahi ukrimaka, tu betul, tu boleh, tak ada masalah. Tadi nak silap bagi contoh, nak buat wallahi tu duduk depan, duduk depan izan ni. Ada syarat dia apa ni, apa dia? Contoh betul ya? Anda bagi contoh apa dia? Sebab anda sebut ni wallahi silap ni.
Sebab tak ada. Oh betul juga. Tu awal sorry jawab betul. Okey. Itu yang syarahan yang pertama. Betul dah. Cuma kalau anak bagi contoh ni nak syarahkan syarat ketiga salah tak kenalah tamsil tu. Jazakallahu khair. Boleh Jadi syarat dia duduk di awal kalam. Izan ni duduk di awal jumlah jawab. Lepas tu tidak ada fasil antara izan dan juga fi'il mudhari' selepas dia. Dan syarat yang ketiga, fi'il mudhari' ni menunjukkan pada masa akan datang. Makna dia berlaku pada masa akan datang, bukan masa sekarang. Itu syarat dia lah. Itu boleh tengok. Dan yang ketiga, keempat, harfu ta'lil lah. Harfu nasbin wa ta'lil. Masdarin. Nasbin betul juga noh. Harfu nasbin wa masdarin. Faqat. Okey. Jadi kai harfu nasbin wa masdarin. Tapi yang ni ada syarat. Ini pun ada syarat. Syarat dia mestilah didahului oleh oleh lam. Syarat dia didahului oleh lam ta'lil. Kita bagi contoh. Anda tak tulis dah? Anda bagi contoh lah. Yang ni ada 3 syarat. Yang ni ada 1 syarat. Syaratnya dah sebut dah tadi. Dan ni syarat dia ada 1, iaitu syarat dia mesti didahului oleh lam. Li kai. Dia mesti didahului oleh lam. Sama ada lam ni dinamakan lam ta'lil. Mesti didahului lam at-ta'lil. Lam yang bagi makna ataupun makna kerana ataupun supaya, sebab. Dia mesti didahului lam ta'lil. Sama ada lam ta'lil ni memang zahir ada dalam kita nampak dia, ataupun kita niatkan. Faham? Ataupun kita niatkan. Ni payah sikit bab niat ni. Contoh, ji'tu likai adrusa. Ji'tu likai adrusa. Jadi sekarang ni yang menasabkan siapa? Yang menasabkan adrusa kai. Yang menasabkan kai. Boleh Tapi syarat dia mesti didahului lam. Lam ta'lil secara zahir memang ada, ataupun tak secara zahir tapi diniatkan. Ji'tu li adrusa. Li adrusa pula dah. Ji'tu kai adrusa. Tak ada lam kan? Tapi kita niatkan ada lam. Itu atas si penutur tu lah. Faham? Ji'tu kai adrusa. Jadi yang menasabkan dia kai ni kai ni dengan syarat ada lam ni. Sama ada lam ni zahir ataupun diniatkan. Maksudnya kita niatkan ada tapi kita tak sebut. Boleh? Itu syarat dia 1. Dan dia bagi faedah wa masallallahu ala sayyidina Muhammad. Makna dia sabab lah. Aku datang
Sebab dia aku nak belajar, aku nak mengaji. Baik, habis. Itu 4 kalimat yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendiri. Dia sendiri jadi amil, bukannya benda lain. Kemudian yang kedua, mayansibu bi an mudmarah. Mayansibu bi an mudmarah. Ni apa ni amil, apa ni kalimat-kalimat, bukan dia yang menasabkan fi'il mudhari' sebenarnya, tapi an selepas dia yang disembunyikan, yang diniatkan ataupun yang ditakdirkan. Jadi bila ditakdirkan ni tak nampak lah, kita takdir baru nampak. Kita zahirkan dia baru nampak. Jadi ada berapa? Ada 6. Semua ada 10 kan. Situ 4, sini 6. Jadi jawazan ada 1 ya, wujuban ada 5. 1 apa dia? Lamukai. Ini taklil ni. Ataupun dikenali sebagai lam at-ta'lil. Lamukai ataupun lam ta'lil. Lam yang membawa makna sebab, kerana. Contoh dia, misal dia ji'tu di adrusa. Maknanya tak ada apa. Jitu li adrusa. Aku datang untuk mengaji. Jadi sekarang ni zahir dia nampak macam lam ni yang menasabkan adrusa. Sebenarnya bukan dia yang menasabkan adrusa, tapi ada an. Kalau kita takdirkan macam nilah. Jitu tadi dah bagi dah contoh tak? Jitu li an adrusa. Yang menasabkan fi'il mudhari' ni sebenarnya an, bukan lam. Bukan lam tu. Dia faham? Cuma kat sini kan kita ada bagi jawazan dan juga wujuban. Maknanya an mudmarah ni sama ada harus untuk kita sembunyikan dia ataupun harus untuk kita zahirkan dia, ataupun wajib kita sembunyikan dia. Tak boleh kita zahirkan. Kalau kita zahirkan salah. Jadi kat sini dua-dua boleh. Ji'tu li adrusa, ji'tu li an adrusa. Jadi antum faham dah tadi, an ni antaranya harfu masdarin kan, maknanya kita boleh tukarkan an dan juga apa selepas dia jadi masdar. Jadi kat sini kalau kita tukar boleh jadi macam ni ya. Nak mudah faham, ji'tu lidars. Faham? Agak payah nak faham kalau susunan macam ni. Kita tukar dia, ji'tu lidars, ji'tu li ata'allama, ai ji'tu li ta'allum. Faham? Jadi kita fahamlah sini an yakni al masdar al muawwal min al wal fa'il fi mahalli jar, berada di tempat jar sebenarnya. Faham? Sebab ada lam sebelum. Boleh faham? Habis 5 lagi. Yang pertama hatta. Ini wujuban. Yang pertama hatta. Hatta, tapi kena ingat, hatta yang menasabkan fi'il mudhari' ni, hatta yang datang dengan makna ila dan dengan makna sana? Yalah. Oh ya, tak boleh. Maknanya ila dengan apa dia? 2. Kai, sahih, kai. Dengan satu lagi? Ila ke ila? Ila dengan kai.
Ini ghayah, ini ta'lil. Faham? Dia datang dengan makna kai ataupun ila. Ini dengan makna ta'lil, makna sebab, dan ini dengan makna ghayah. Maknanya hatta ta'ti bi makna kai wa ta'ti bi makna ila. Jadi syarat dia nak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, syarat dia nak menasabkan fi'il mudhari' itu, hatta nak menasabkan fi'il mudhari', dia datang dengan makna ni. Salah satu daripada makna yang disebut. Bismillah. Contoh. Ini bagi contoh. Zakir kai dah. Zakir hatta tanjah. Zakir hatta tanjaha. Hatta dengan mana apa? Hatta dengan mana? Kenapa? Ta'lil. Dengan mana apa? Hatta dengan mana apa? Kai ke ila? Mai. Kai. Mana ila tak boleh? Tak tahu ke tak boleh? Tak boleh? Tak tahu. Kenapa? Boleh dua-dua. Boleh dua-dua. Di sini tengok maknanya kita nak tengok satu. Itu apa salah Sayyidina Muhammad. Bila sesuatu kalimat tu ada banyak makna, kita cuba pakai. Faham tak? Sah tak sah? Kalau boleh pakai sah dua-dua, boleh pakai sah dua-dua. Faham tak? Cuma sekarang ni bila kita pakai dengan mana hatta dengan mana kai, maknanya zakir kai tanjah, maknanya bermuzakarah lah. Di sini ada amar suruhan untuk bermuzakarah. Kenapa bermuzakarah? Ilah dia untuk berjaya, kaitan tanjah. Tapi kalau kita pakai dengan mana ilah, boleh tak? Boleh juga tapi tak kena. Faham tak? Maknanya belajar ni ghayah dia sampai berjaya tak payah mengaji lah. Faham tak? Itu makna dia. Sebab tu kalau ada, kita boleh letak makna tu, tapi makna tu yastaqim atau la yastaqim. Sebab tu kadang-kadang dalam satu kalimat tu dia ada makna banyak. Jadi kita cuba pakaikan dia. Mana makna yang sesuai dengan siyaqul kalam. Boleh faham? Sebab tu kadang-kadang ada khilaf. Berlaku kata yang ni makna ni, kata tak yang ni makna ni, dan sebagainya. Kalau pakai makna ila, zakir ila tanjah, ghayah muzakarah tu sampai mengaji ya, sampai berjaya. Berjaya habis tak payah muzakarah. Nampak makna lain kan? Kai dengan ila. Yang kedua, lamul juhud. Lam al juhud. Lamul juhud iaitu lam yang datang selepas lam yakun atau makana. Lam yang datang selepas lam yakun ataupun makana. Contoh ayat Quran, maka Allahu liyu'adzibahum. Ada lagi maka Allah lam yakun. Mister tadi ni. Ayat satu lagi.
lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ni didahului oleh makana, dan satu lagi didahului oleh lam yakun. Faham? Lepas tu datang lam. Ini fa'il dia lah. Kan? Makana Allah. Ataupun isim dia. Lepas ni selepas dia datang lam. Lam. Jadi syarat dia didahului oleh makana ataupun lam yakun. Boleh faham? Tujuan dia apa? Tujuan dia nak sebagai nak takkid nafi. Ini nafi, makana lam yakun nafi. Faham tak? Dan kita datangkan lam tu sebagai penegasan bagi penafian tu. Boleh kita terjemahkan Allah sesekali tidak akan mengazab mereka. Faham? Allah sesekali tidak akan mengazab mereka. Dan ni Allah sesekali ataupun sesekali tidak, Allah akan mengampunkan mereka. Jadi di situ ada penegasan. Kalau kata Allah tidak akan mengazab mereka, besar lagi, tapi Allah sesekali tidak akan mengazab mereka, di situ adanya penegasan pada penafian. Boleh faham kan? Ada penegasan pada penafian. Sesekali tidak akan mengazab, sekali pun takkan azab. Dah sekali tak azab, dua kali lagi dah ada. Kan? Setengah orang dia buat main lah. Apa ni? Buat jahat dengan sekali. Itu buat banyak kali. Dah sekali tak ada, macam mana ada banyak kali? Sebab dia bermula dengan sekali. Faham tak? Kalau orang mengaji dia tahu setiap satu dia akan bermula dengan satu sebelum nak jadi banyak. Kalau sekali pun tidak, macam mana nak jadi banyak? Faham? Satu penting, adanya kesalahan dalam berfikir. Apa lagi nombor 3 apa? Lamul juhud au ini pun sama juga dengan mana illa ataupun ila ataupun ila. Jam. Dia datang dengan dua makna. Au yang menasabkan fi'il mudhari' ni, iaitu au yang bermakna illa ataupun dengan makna ila. Contoh dia, ana cakap adribuhu illa pula adribuhu au ya'tarif. Au ya'tarifa. Aku akan pukul dia kecuali dia mengaku. Maknanya pukul tu dia tak akan berlaku dah kalau dia dah mengaku. Jadi aku akan pukul dia kecuali dia mengaku. Beza ila dengan ila ni, selepas ila ni dia benda yang berlaku dengan sekaligus. Faham tak? Kan mengaku sekali habis sekali, tak, dia bukannya orang kata banyak kali ambil masa, tak, dia sekaligus dia mengaku. Adribuhu au ya'tarif. Aku akan pukul dia kecuali dia mengaku. Faham? Dia mengaku, aku tak pukul lah. Ila makna sehingga. Contoh yang satu tulis dalam sebut dalam kitab, la tashilanna as-sa'ba au udrika al-muna.
la astashilanna su'ba au udrikal muna. Faman qadatil in qadatil amalu illa bisabirin. Dia orang kata sebagai satu, boleh buat satu kata-kata semangat lah. La astashilanna su'ba au udrikal muna. Au ni dengan mana ila, bukan atau, tapi dengan mana sehingga. La astashilanna su'ba maknanya aku akan anggap mudah apa yang susah. Kata demi sesungguhnya aku akan anggap mudah apa yang susah. Au, ini sehinggalah aku dapat capai cita-cita aku. Yani aku akan jadikan yang susah itu mudah. Aku akan anggap yang susah itu mudah. Susah-susah sampai aku akan anggap mudah, sehinggalah aku capai cita-cita aku. Faham? Jadi kalau agak rasa susah mengaji, ingatlah meratib. Meratib ni. Dan ada sebagai orang kata satu kata-kata semangat. Kadang-kadang ada orang pegang satu kata-kata positif untuk positifkan diri dia. Jadi macam itulah kadang-kadang mengaji ni, dia datang waktu susah tu, bukan semua ilmu tu mudah, kan? Bukan semua mudah ditelan, kan? Kadang-kadang tu susah, payah kita nak faham tu. Jadi bolehlah ambil ni antaranya, kan, untuk kuatkan diri kita. InsyaAllah aku akan anggap ni susah ni, aku akan anggap mudah. Dah dapat dah, tak apa. Dah dapat dah, susah nahu kan, tapi dah dapat dah. Tapi sebelum dapat tu, dia kena anggap benda yang susah tu mudah, sehinggalah dia sampai cita-cita dia. Sebab apa? Faman qadatil amalu illa bisabirin. Tidaklah tunduk ataupun bertandang cita-cita tu kecuali bagi orang yang sabar. Nak mengaji kena sabar. Faham? Nak mengaji kena sabar. Sabar mendengar, faham, sabar duduk di hadapan guru, sabar nak membaca, nak mengkaji dan sebagainya lah. Memang berhajat kepada sabar. Tak sabar habis balik awal. Orang kata mengaji memang kena perlukan kesabaran yang tinggi. Sebab tu kalau kita malas nak menghafal, habis sebab tu kalau sebelum ni kita duk cakap nak mengaji bahasa Arab, okey, ambil sehari 3 kalimat. Itu kita minta 3 kalimat. Sebab biasanya orang nak mengaji ni, orang mai mengaji ni dia tak tahu apa dia nak buat. Biasanya orang baru datang, dia tak ada bimbingan. Dia tak tahu aku nak buat apa ni. Biasanya macam tu. Tak, sebab kita pun awal-awal macam tu sebab kita tak tahu apa nak buat. Talaki pun kita tak tahu apa itu talaki. Jadi kita perlukan waktu tu bimbingan orang. Sebab tu kelebihan lah kalau seorang tu bila dia datang mengaji dalam keadaan dia pun dah boleh dah, dekat dah jelas dah dia punya apa yang dia nak, dia datang dia cari guru. Dengan orang yang datang ni maknanya dia mula nak faham dulu. Proses dalam pengajian yang kita faham di Malaysia bukan macam kita faham sekarang. Faham tak? Kadang-kadang kita dekat Malaysia hubungan dengan guru pun tak ada. Habis sekolah macam tak ada apa-apa dah dengan guru tu, hubungan tak ada. Sedangkan kalau kita tengok macam mana dalam Islam ni, dia cukup menjaga hubungan antara murid dan guru, kepentingan sohbah dan sebagainya. Itu kita akan tengoklah kepentingan tu kita mengaji. Kita tak mengaji pun ada adab. Itu satu khalal lah ataupun kekurangan sebab kita tak tilik tak tekankan tentang adab mengaji tu di sekolah. Sebab tu kita selalu pesan nak mengaji 3 kalimat. Tak boleh 3 kalimat, kuranglah 2 kalimat. Tak boleh 2 kalimat, sehari satu kalimat. Tak boleh 1 kalimat, balik sebab buat masa 1 kalimat pun dia tak boleh hafal 1 hari, macam mana nak boleh bahasa Arab? Faham? 1 kalimat pun dia tak boleh hafal. Maknanya kalau 1 kalimat setahun 360 hari, kita ambil sebulan 360 kalimat. Tapi kalau dia tak hafal, kalau setahun kurang dari 360 kalimat, dia buat apa? Faham tak? Itu maknanya buang duit. Mak ayah dia habis duit, bukan mudah nak cari duit, dan sebagainya, tapi dia habiskan masa dia
dengan benda-benda yang tak berfaedah. Duit dia kadang-kadang orang bagi habis untuk jalan, makan, beli internet, main game, download dan sebagainya, download cerita. Jadi benda-benda tu lah kita habis. Sebab tu penting sangatlah. Antum ni lah nak bimbing. Maknanya kalau ada orang datang, tapi kita kena jelas dulu lah. Kita nak bimbing orang, biar kita pun terbimbing. Kalau kita nak bimbing orang lain, jadi kita pun jelas dulu. Sebab tu penting lah. Penting. Lalu budak-budak ni yang baru datang ni, dia akan ikut je. Soalnya dia akan ikut badan ataupun persatuan yang bawa dia. Tak kira lah persatuan ke ataupun orang ke, dia akan ikut. Kalau orang tu bawa ke kanan-kanan lah, kiri-kiri, depan-depan, belakang-belakang. Sebab tu penting jugalah. Mana-mana persatuan pun, tak kira lah siapa-siapa pun, maknanya dia bawa bimbing budak-budak ni untuk kenal ilmu. Sebab dia jadi satu badan orang yang bertanggungjawab untuk nak mencetak ulama. Faham tak? Nak mencetak orang yang ada kualiti ilmu. Balik tu ada ilmu. Itu pentinglah. Perlu dia ambil cakna. Bukan balik kaya duit. Dah, itu balik kaya duit. Ni kita balik biar kaya ilmu. Nak duit, kita nak bersedekah, nak bagi kat orang, maknanya kena bekerja supaya kita ada duit. Samalah kita nak infak ilmu pada orang lain, kita kena berilmu. Jadi nak dapat ilmu tu kena mengaji. Jadi bila tak mengaji, dia tak ada ilmu, tapi dia duduk di depan, dia nak infak apa? Agak dia infak apa? Sekali mula merapu. Faham tak? Mula merapu. Lah sekali apa yang dia rosakkan lebih banyak daripada yang dia elakkan. Faham? Boleh. Ini satu lah. Apa dia? I'rab apa? Udrika. Mansuk bi an mutmarah. Penjuban. Okey. Ini salah satu bait lah yang patut nandanya elok lah untuk nak hafal, nak bagi semangat, nak mengaji. Kita ni mudah banyak lah ni. Salah tembak. Kalau tempat pengajian, kalau dulu-dulu kalau tengok macam orang mengaji, surat-surat pun dia letak simpan, tak mau baca. Simpan tak mau baca. Kalau dekat Mekah, dekat apa tempat Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, ada dengar 10 tahun handset apa semua tak boleh. 10 tahun handset semua letak tepi, maknanya kena bagi dekat depa akan simpan surat-surat semua. Kalau sampai memang dia tak bagi dekat murid. Faham tak? Hatta dulu cerita ulama-ulama dulu, dia dapat surat waktu zaman tolak dia tak buka. Sebab dia tak mau benda tu mengganggu perasaan dia. Yalah, mengganggu perasaan ni dia mengganggu ngaji. Macam orang duk cinta time ngaji, sekali mula dia keseorangan duk fikir siapa dia tinggalkan aku lah apalah. Jadi agak benda tu mengganggu dia. Dia tak jadi kerja lah. Jadi habis sehari dua tu kalau orang yang mungkin kalau sekejap sehari settle. Kalau yang lama tu habis berhari-hari duk fikir macam tu, seminggu perasaan dia terganggu, tak boleh nak mengaji. Buka kitab nampak muka. Wallahu musta'an. Itu dulu 10 tahun nak berhubung pun tak boleh. Tapi hari ni kita hubung hari-hari boleh. Faham tak? Nak telefon hari-hari boleh. Lepas tu ada boleh tengok muka siap. Kalau dulu hubung pun telefon je lah. Yang ni boleh tengok muka, pakai Zoom lah apa dan sebagainya. Tapi lemah lah kita ni kan. Balik pun selalu walaupun pengajian ada lagi dan sebagainya. Akhirnya tengoklah perbezaan ilmu kita dengan ilmu orang dulu.
Beza sangat-sangat lah. Mungkin tak boleh nak ikut 100% macam mereka, tapi sekurang-kurangnya kita ambil semangat lah untuk kita tutup khalal ataupun kekurangan-kekurangan yang banyak. Atau kita mengaji ni. Tu satu contoh ila lah. La astasilan nasaba au udrika al-muna. I'rab dia wa sayyidina Muhammad, kita kata maksub dengan an mutmarah. Kalau tadi an au udrika, maknanya bukan au yang menasabkan udrika, tapi ada an kat sini. Ada an yang ditakdirkan. Dua lagi. Wasana sayyimat. 4 fa sababiyah. Fa sababiyah. Dan yang kelima waw al ma'iyah. Fa sababiyah wa sallallahu Muhammad, maknanya fa sababiyah ni maknanya fa yang datang yang didatangkan apa yang selepas fa sababiyah ni, apa yang selepas dia tu menunjukkan kesinambungan daripada apa yang sebelum fa. Apa yang sebelum fa. Contoh dia dalam ni dia kesinambungan daripada apa yang sebelum fa, ataupun kita kata kesimbangan sebelum fa, yang mana ada benda yang telah ada benda yang telah dihazafkan. Contohnya zakir fatanjah, hanya bermuzakarah lah, maka jadi sebab kamu berjaya. Sehingga zakir fatanjah, yakni intu zakir tanjah, jika kamu muzakarah kamu akan berjaya. Zakir fatanjah. Kalau waw ma'iyah, dia menunjukkan kebersamaan. Zakir wa tanjah, bermuzakarahlah dan bersama kamu tu kejayaan. Ataupun boleh juga dengan mana sambil. Contohnya la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Jangan kamu makan ikan sambil minum laban. Faham? Makan ikan sambil minum laban, dua sekali. Itu tak boleh. Bukan tak boleh, maknanya dalam perkataan tu lah. Wallahu alam, dari segi tip tu kena tanya ahli dia lah, adakah memang betul ke tak elok, tapi dalam nahwu memang didatangkan contoh tu. Jadi fa sababiyah pun kita bagi faedah sabab, dan waw ma'iyah bagi makna kebersamaan, ataupun kita terjemahkan dengan sambil, bersama. Dia disyaratkan didahului sebelumnya nafi ataupun tolak. Didahului nafi ataupun tolak. Nafi 1, tolak ada 8, semuanya 9. Disebut sebagai jawab 9 ataupun jawab 8 ala khilaf. Maknanya fa dan waw ma'iyah ni dia berlaku tiap-tiap satu daripada kedua ni pada jawab nafi ataupun jawab daripada tolak. Contohlah, nak bagi satu contoh. Aina baituka, fa azuraka. Aina baituka ni istifham termasuk dalam tolak. Faham? Dia ada 9. Nafi, betul apa lagi? Arad, istifham, tamanni, roja, nahi, amar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Arad,
tahdid. Satu lagi apa tak sebut? Rojak, tamani, istifham, doa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ni semuanya atas nama tolak. Yang ni nafi. Satu kan? Satu ni 8. Semua 9. Lepas tu disebut jawab 9. Dia fa dan juga waw ni mesti jatuh selepas dia datang selepas apa ni, dia jadi jawab bagi nafi ataupun tolak. Jadi jawab bagi nafi ataupun tolak. Ni contoh satu, istifham. Aina baituka fa'azuraka. Jadi ni Allah Subhanahu Wa istifham, lepas tu datang fa. Zakir fatan jaha ataupun wa tan jaha. Tula tal'ab fayadi'a amaluka. Jangan kamu bermain maka jadi sia-sialah cita-cita kamu. Baik. Allah Ta'ala alam. Cukup kan? Jadi yang kelima-lima ni bukan dia yang menasabkan. Waw samaiyah, fa sababiyah, au lamul juhud hatta 5 ni bukan dia sendiri yang menasabkan fi'il mudhari' selepas dia, tapi ada an yang disembunyikan, yang diniatkan, dan an tu memang wajib disembunyikan. Tak boleh kita perzahirkan. Kalau kita zahirkan salah. Boleh dizahirkan kat sini. Yang ni harus diperzahirkan, harus disembunyikan. Jadi semua sekali 6 campur 4 10. Semua ni disebut sebagai nawasib. Yang ni amil nasab. Lepas tu nanti kita akan sambung amil jazam, ada 18. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.